Di dalam video kali ini saya akan tunjukkan kepada anda tentang warna di dalam Canva dan cara penggunaannya. Mula-mula kita create, kita tekan logo, dan untuk memudahkan pemahaman kita tentang warna, kita pergi ke tools dan pilih shapes. Kita ambil shapes yang bulat ni, dan bila anda tekan shapes bulat ni, automatik warna yang diberi adalah grey ni. Cara untuk menukar warna adalah dengan anda pergi ke color ni, klik sekali, dan oleh kerana dia shapes, jadi warna yang diberi pilihan kepada kita adalah dua, iaitu satu solid dan satu lagi gradient. Solid adalah warna yang bila anda tekan dia penuh macam tu. Contoh dia biru ni, dan pink ni, rust brown ni, yellow dan deep blue. Jadi anda boleh besarkan shapes ni, kita baru nampak warna di dalam shapes ini adalah biru. Untuk anda menukar warna background, anda hanya perlu klik background ini. Klik sekali dan anda nampak pilihan warna dekat sini, background color. Anda klik sekali, kita boleh pilih warna untuk background dengan pilihan solid color atau gradient color. Katakan di dalam contoh kali ini kita nak gunakan gradient color. Kita pilih satu. Jadi dia telah memberikan warna kepada background kita. Dan kalau kita nak tukar warna bulatan tengah ni kepada gradient, sama sahaja prosesnya. Pergi ke simbol color ni dan pilih warna gradient yang anda inginkan. Contohnya kita ambil linear gradient ni. Klik sekali dan anda akan dapati bulatan itu telah berubah warna kepada gradient.